Kalau orang kaya dah ada rumah, tanah dan saham, kenapa mereka masih kumpul emas? Okey, cuba fikir sekejap. Kalau seseorang dah ada rumah, tanah, saham dan bisnes, apa lagi yang dia cari? Jawapannya mestilah emas. Sebab orang kaya dia faham satu perkara, setiap aset ada tugas yang berbeza. Rumah untuk didiami, tanah untuk dibangunkan, bisnes untuk menjana pendapatan, saham pula untuk mengembangkan kekayaan. Tetapi emas ni berfungsi melindungi kekayaan yang sudah mereka bina. Mereka tidak meletakkan semua harapan pada satu jenis aset sahaja. Mereka membina portfolio sebab mereka tahu setiap aset ada kelebihan dan setiap aset juga ada kelemahannya. Sebab tu emas bukan datang untuk menggantikan rumah, tanah ataupun saham. Emas datang untuk melengkapkan semuanya. Jadi kalau hari ini kita sedang berusaha membina kekayaan, jangan lupa bina juga wealth protection dalam bentuk aset emas fizikal yang 100% berada dalam kawalan kita sendiri.